tanpa pendapat. Teruskanlah berjuang. Oh, na 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 na. Tak mana boleh aku ikut musuh lah. Bianca, Saya shoot ni. tunggu. Bianca, let me explain. Which part? Part yang you tikam belakang I dengan mama I sendiri? Atau part yang you tikam belakang I dengan boyfriend baru I? Bukan. I tak ada apa dengan Bob. Bob cakap dekat dia. You suka Karma ke? Sikit. No, I mean... Yes, I suka Karma. Bob, you cakap dengan I you suka Bianca. Dulu Karma, yes, I suka Bianca. Tapi sekarang I confused. Bianca, I tak buat apa-apa pun. Come on, I tahu yang Syam suka dekat Karma. Takkan I nak buat macam tu dekat Syam? Oh, apa pasal petik nama aku? Memang betul kan? Bob, masalah kau jangan libatkan aku. So, you tak try Karma sebab Syam? You pula? Tak try Bob sebab I ke? Tak, I tak suka dia macam tu. So, Bob suka you tapi you tak suka Bob. So, dia settle untuk I which is his second choice. Meanwhile, I suka Bob. Tapi siapa suka I? Syam, you suka I ke? Yes, sebagai kawan. You know what? I rasa you seorang je yang betul-betul kawan I. Both of you have a great life. Bianca! Bob! Semua tadi tu apa? Sorry, Karma. Sorry. You sorry dekat I? You dah hancurkan hati Bianca, you tahu tak? Hati I pun hancur juga, okey? Kau okey tak? Kenapa kena ada perasaan ni semua? Kenapa tak boleh jadi macam biasa? Kita berkawan dekat jemput tu elok je. Aku bencilah semua ni. Congrats, Ma. You dah dapat apa you nak. I dengan Bob dah break. Oh wait, tapi mesti dah tahu kan? Cakap dekat spy mama tu, she's fired. Kawan sangat. Dia memang kawan you, Bianca. Apa yang dia buat, I yang suruh. Dia ikut je. Of course, sebab you yang bayar gaji dia kan? Nangis tak? Nangis tak bila you break dengan Bob? Tak, I tak nangis. Nak I meraung? Nak I meroyan bawa puas hati Mama? Marah sangat ni? Of course lah marah. The only guy yang I rasa I betul-betul boleh harap, rupa-rupanya suka PA I sendiri. Kalau B rasa marah dan bukan rasa sedih, sure ke B betul-betul sayangkan Bob? Whatever. Just leave me alone. VO for script, take 1. Boleh ke kita hilang apa yang kita tak pernah ada?
Mak ni, okey ke kalau Syam tidur kat rumah? Atas sofa pun tak apa. Aku nak duduk dengan ayahku kejap. Nak spend time dengan dia. Thanks, Fok. Sebab buka rumah kau untuk aku. Asli tahu tak apa Mama I cakap? Dia cakap, kalau I tak nangis lepas break up, I betul-betul kesayin Kak Bob. Mungkin ada poin juga. Bukan mungkin, memang ada poin pun. Tapi I takkanlah mengaku dekat dia kan. You pula, macam mana dengan bapak you? Kita orang dah okey. Finally. Thanks, Karma. I bukan nak sebelah dia. You memang ada hak untuk marah dia. I cuma nak cakap yang dia betul-betul sayang dekat you sebagai kawan. I know. Sebenarnya semua ni bukan salah Karma. Puncanya ialah Mama I. Entahlah. Lately ni I rasa hidup I macam sepah sangat. I keep running from one thing to another. I nak buka production house. I nak jadi girlfriend Bob. Sebenarnya buat semua ni sebab I nak lepas daripada kena control dengan Mama I. Itu masalahnya kan. You nak lari daripada benda yang you tak nak. Bukan lari menuju apa yang you nak. Syam, macam mana you tahu yang pottery itu ikigai you? Entah. I rasa sendiri. Sebab dia rasa tepat. Tepat? Macam mana? I tak tahu nak cakap macam mana. Tapi pottery ni bagi I rasa tenang and excited at the same time. You pernah rasa macam tu tak? Mungkin pernah. Masa I hilang dekat Saga. Mak. Adik sayang, Mak. Kenapa? Tiba-tiba aja. Gaduh dengan boyfriend lah? Adik tak ada boyfriend lah. Mak ni. Saja cakap. Adik syukur sangat kita macam ni. Adik sedih dengan Bianca dengan mak dia. Diorang tak baik. Padahal adik tahu yang Bianca tu sayang dekat mak dia pun sayang dekat dia. Tapi tetap tak boleh ngam. Makin teruk adalah. Susah kadang-kadang. Sayang tu satu.
Tapi tak guna kalau kita tak cuba nak faham orang tu. Pasal itulah, benda kecil boleh jadi besar. Retak menanti belah. Kan senang kalau kita boleh kisugi je. Adik ingat, family ni macam pinggan bila dah terbelah, boleh cantum-cantum je. Nak pakai gam apa? Gam dia. Mungkin boleh. Thanks, Mak. Mak lah mak terpaling best, super awesome, lazat, berkrimi, sukai ramai. Terima kasih, Mak. Hei. Abang, nah breakfast. Okey. Balik malam ni, duduklah lama sikit. Syam dah lama sangat tinggal kerja. Lagipun Syam tengok tiket malam ni murah. Esok lusa dah mahal. Habis tu, kamu macam mana? Macam tu lah. Syam dengan dia kawan je, tak ada apa-apa pun. Bila lagi Syam balik sini? Berapa bulan lagi Syam balik lah. Janji. Ada apa nak jumpa? Cakap urgent. Aunty, I nak berhenti kerja. Dah dapat kerja lain ke? Bukan. I memang perlukan kerja ni, tapi I dah tak nak kerja kena simpan rahsia lagi. Lagi-lagi daripada orang yang I anggap kawan. Kawan pun hilang. Jadi baik I berhenti sebelum I hilang diri sendiri. Aunty nak minta maaf dengan Karma. Sebab Aunty tak patut letak Karma dalam situasi tu. I tahu I boleh cari PA yang lagi baik dari Karma. Tapi nak cari kawan yang baik, susah. Aunty minta maaf. Sebab rosakkan friendship korang berdua. Hello? Aku fly balik Jepun malam ni. Malam ni? Next time, aku balik sini lagi, kita lepak ke? Kau punya flight kau apa? Kau datang sini jap boleh? Sebenarnya, kenapa Aunty dengan Bianca selalu tak baik? Selalu gaduh? Mungkin sebab kita orang sama. I nak cara I dan I rasa I lebih tahu. Dia pun rasa yang sama juga. Tapi Karma, hujung-hujungnya cara I yang betul. My decisions are always better. Tapi Aunty, jangan marah, okey? Karma tanya je ni. Macam mana nanti bila Aunty dah tak ada nak buat keputusan untuk Bianca? I know. Aunty pun bimbang pasal tu juga. Aunty tahu Aunty kena mula biar dia buat keputusan sendiri. It's just... Aunty rasa dia tak cukup pandai untuk buat keputusan sendiri. Of course not. Bianca is one of the smartest people I know. Mungkin dia
naif sikit kadang-kadang. But she's way smarter than I was at her age. Jadi, apa masalahnya, Aunty? Honestly, I tak tahu macam mana nak bagi ruang kat dia. I tak nak apa-apa terjadi pada dia. Takut kalau dia jadi mangsa orang, kena tipu, kena guna. Kalau boleh, I tak nak dia susah walaupun sikit. I love her so much. Itulah satu-satunya anak Aunty. Darah daging Aunty. Aunty tahu dia rasa Aunty kongkong dia, kontrol dia. I just want to protect her as long as I can. Aku tak tahu ke mana kita. Terpisah atau bersama. Sekejap ataupun lama. Tapi, untuk aku, kau, dia dan dia, semoga karma kita yang baik-baik saja. Power weh, short film kau. Betul ke? Bangga weh jadi kawan kau. Kira. Bob. Kau betul-betul suka Karma kan? Entah. Ada yang aku suka kat Karma, ada yang aku suka kat Bianca. Tapi kalau kita suka seseorang tu, pilihan lain tak wujud lah kan? So aku rasa jawapan yang sebenarnya ialah dua-dua pun bukan untuk aku. Bila masa kau begini punya deep? Macam ni baik aku berguru dengan kau. Oi, jangan. Nanti kau kena panggil aku Bob Shisho. Ui, teruk. Anyways, antara kita berdua, engkau yang betul-betul sukakan Karma. Suka pun no point. Nanti bila dia dah sejuk sikit, Aunty suruh dia call Karma. Thanks, Aunty, for everything. Aunty take care tau. Senang-senang call Aunty, okey? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ish, takkan nak hantar voice note dekat sejam? Kau serius tak nak aku hantar? Tak payahlah. Kita tak jadi pula aku balik Jepun. Oh, ni jam pergi Jepun apa pula ni? Kertas lawa macam ni mesti kau nak bagi kat Karma kan? Dia faham ke tulisan Jepun? Kalau penting untuk dia, dia akan cari jalan. Tapi kalau tak ada effort, aku tahulah aku ni tak penting. Anyway, aku dah cakap kan, tak ada point. Okay, gerak lah. Lelok. Nanti sampai Jepun bagi tahu. Hello? Bob, tolong I edit voice note boleh tak? Hah? Voice note apa? Itulah satu-satunya anak Aunty. Darah daging Aunty. Power you I kira Shishu buat Kintsugi Pasu.
You kintsugi orang. Cerita pasal tu. You tahu tak yang Syam pergi Jepun malam ni? Tak bagi tahu I pun. Juga lah banyak-banyak orang, you lah kot paling susah nak bagi tahu. Apa pasal pula? Ni leceh. Sekejap. Okay, yang ini Syam memang nak bagi kat you, tapi dia rasa macam no point, so dia cancel. Apa ni? Aunty Katie. Hello, Aunty. Karma, Bianca dah lari. Bianca lari? Hah? Dia tinggal note. Cakap tak payah cari dia. Bob, you paling kenal je. You tahu tak mana dia pergi? Dia bawa kereta tak? Dia tak bawa. Tadi dia tinggal. Hello, Aunty. Ni Bob. Aunty tahu tak dekat mana Bianca letak pasport dia? Tahu? Pasport dia dah tak ada. Okay, Aunty pergi airport, kita jumpa dekat sana. Aunty jangan lupa bawa pasport. Okay, bye. Jom. Voice note tu hantar dekat I dulu. Oh, yes. Voice note. Aish, I hantar je lah voice note ni. Harap-harap masuk. Okay, netizen. Don't let me down. Bob. You cakap dengan I yang Syam nak bagi ni dekat I. Tapi dia cancel. Kenapa? Tanya dia. Alah, cakap je lah. You nak tahu sangat ni kenapa, Karma? You suka dia kan? Macam ni. Berapa kerap you fikir pasal dia? A. Bila perlu. B. Adalah juga. C. Sikit-sikit dia. Sikit-sikit dia. Mana satu? Sikut. Confirm, kan? Sukidayo. Maksudnya I like you atau I love you? Engkau memang power, Syam. Engkau ada game. Karma, kita pecut. Tu. Aunty. Macam mana nak cari dia? Kita tak tahu dia pergi mana. Dia pergi Osaka. Sure tak? Mana you tahu? Aunty, dia betul-betul kenal Bianca. Tu. Flight dia tengah boarding. Osaka. Aunty bawa pasport kan? Aunty beli tiket flight. Yang penting Aunty dapat masuk. Nanti Aunty masuk, Aunty cari dekat dalam tu. Go, Aunty. Go, Aunty. Yata! You smart boy. I'm sorry I was ever mean to you. It's okay. Nanti cari Bianca, okay? Go, Aunty. Ganbatte. Karma, ini flight Syam juga. What? Ya, pergi kejar dia. Okay. Go. Bob! I tak ada duit. Dan I tak bawa pasport. No. Itulah satu-satunya anak Aunty. Darah daging Aunty. Aunty tahu dia rasa Aunty kongkong dia, kontrol dia. I just want to protect her as long as I can. Sayang. Ni mesti kerja Karma kan? Budak bertuah tu. Berani dia rekod private conversation I dengan dia? Siaplah dia nanti.
She did this for us, Ma. I love you so much. I love you too, sayang. We'll talk, okay? We'll really talk about it. Okay, let's do that. Nah, macam ni. Nanti text dia, okey? Bianca. Bianca! Thanks, Karma. Thank you so much. You guys are the best. B, Mama letak beg kat kereta. You all lepak dulu. Karma. You're getting smarter than me, huh? I'll talk to you later. I tahu you nak makan apa. You tahu ke? I tahulah, I kan dulu PA you. Tunggu jap tau. I'm sorry. For being a confused guy. Well, sama lah kita. Friends? Friends. Always. Alamak, tak cukup duit pula. Abang ni lah. Kira je semua saya bayar. Aku ingatkan kau dah pergi. Aku cuak sangat sampai salah tengok date. 6 dengan 9 aku terdapat beza. So... kau ada 3 hari lagi kat sini? Nak tak aku teman kau 3 hari ni? Nak tak? Kau teman aku sampai bila-bila. Teruskan. Jangan berhenti selagi aku tak cakap cut. Bestnya drama ni. Ikimashu. Hai. Sayonara. Apa dia ni potong lah. Jika kamu masih ragu kemana arah tujuanmu. Mesti korang nak tahu. Last Bianca jumpa tak ikigai dia. Walaupun dia masih lagi mencari, tapi sekarang dia jauh lebih happy. Nak cari tujuan hidup bukan senang, okey? Yang penting, usaha. Itu kan tanda kejayaan. Macam Bob, yang akhirnya berjaya juga menawan hati Aunty Katie. Sampailah Aunty Katie sekarang dah jadi produser dia. Dan aku, alhamdulillah, aku dengan Syam dah buka kedai tembikar sendiri di KL. Dilahirkan atas nama cinta. Sayangikanlah mereka yang memeluk untuk terus bernyawa. Kita semua datang tau. Kami tunggu. Teruskanlah berjuang, hati akan tenang, hidup aman damai. Teruskanlah berjuang, hati akan tenang, hidup aman damai. Teruskanlah berjuang. Oh, la 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 la.
masih ragu kemana arah tuju hidupmu. Pejam mata, lepaskan segala resah dalam dada. Jika kamu masih buntu dengan segala dugaan yang ada,